Tu je. Okey. Saya nak nampak muka. Tahu. Assalamualaikum. Hi guys. Okay, welcome back kepada live kita. Welcome back Okay, so hari ni topik yang akan nak sharekan adalah topik integer. Pernah dengar? Jangan buat tak pernah ya. Okay, so untuk integer ni sebenarnya topik untuk siapa? Topik integer ni awak akan belajar dekat bab 1 lagi. Bab 1 darjah 1 ke? Bukan, tingkatan 1. Dah nampak muka ni confirm muka sekolah menengah, betul tak? Jangan dapat skor rendah kan? Okay, so hi guys, hi. Okay, sebelum akan nak I dengar, you all boleh dengar suara I, betul tak? Okay, sebelum Kak Aina nak sharekan pada adik-adik lebih lagi berkenaan dengan integer, so bantuan untuk sharekan dulu, sharekan lagi live kita, okay? So, topik kita hari ni adalah integer. Okay, integer adalah bab basic, iaitu untuk form 1, bab 1. Waktu tingkatan 1 awak akan belajar di bab 1. Inilah topiknya, integer. Okey, kalau kita nak samakan dengan sekolah rendah ni level apa untuk sekolah rendah, untuk bab 1 ni diumpama macam belajar nombor bulat. Kalau sekolah rendah kita panggil sebagai nombor bulat, untuk sekolah menengah kita panggil dia sebagai integer. Okey, waktu sekolah rendah, nombor bulat apa yang kita belajar? Cuba kita refresh balik. Kita belajar apa? Kita belajar tambah, kita belajar tolak, betul tak? Sama juga dekat sini. Kita akan belajar tambah dan juga tolak yang awak belajar tu. Okey, contohlah kita recap dulu. Sekolah rendah mencerita kan? Kita recap dulu. So, contoh kita ada 1 tambah 1 dapat berapa? 1 tambah 1 dapat berapa? Jawapannya 1 tambah 1, 2. Senang. Kak, ini adik saya pun boleh jawab. Yes, inilah basic yang awak belajar kat tingkatan 1. Ulang balik apa yang awak belajar selama ni. Okey, seterusnya. Nombor yang seterusnya, tambahan. Kita nak tengok tolak pula. 5 tolak 2 sama dengan berapa? Okey, soalan Kak. Berapa 5 tolak 2? Berapa 5 tolak 2? Okey, macam mana nak selesaikan? So 5 tolak 2 kita buat apa? Okey, adik-adik, keluarkan jari anda. Yes, keluarkan. Kita ada 5 jari. 5 jari ya. Tangan kita ada berapa? Kak dengar dia kata 5, harap maklum. Tangan ada 2, jari ada 5, harap maklum ya. So 5, kita nak buat apa? Tolak 2. 5 jari tolak 2 jari. 1, 2. So berapa yang tinggal? 3. So 5 tolak 2 akan dapat 3. Kak, apa ni Kak? Ini soalan adik saya boleh jawab. Okay, fine. Sekarang mari kita masuk level sekolah menengah. 5 tolak 2 sama dengan 3. Okay, sebelum tu akak nak tanya dulu. Kenapa 1 tambah 1 jadi 2? Sebab dia tambah Kak, betul tak? Okay, 5 tolak 2 kenapa jadi 3? Sebab kita ada 5, kita tolak 2 Kak, tinggallah 3. Betul tak? Okay, kenapa? Ini tambah jadi 2, ini tolak jadi 3. Okay, so buat apa? 5 tolak 3 kan? Okay, sekarang kalau akak tambahkan positif dekat depan. Positif 5 tolak 2 sama dengan berapa? Jawapan dia masih sama. Positif 5 tolak 2 sama dengan 3. Okey, dapat? Dapat? Okey, seterusnya. Kalau akak tukar sini jadi tambah. So, akan dapat berapa ni? Positif 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2 dapat 7. Akak, mana positif akak? Okey, dia sama je. Selama ni, nombor yang awak belajar selama ni, kita adalah dalam keadaan bila mana dia tak tulis tanda, dia adalah tambah dekat depan. Sama juga dekat sini. Tambah 1 tambah 1 dapat 2. Tambah 5 tambah 2 dapat 7.
Akak jawapan dia positif 7 lah kak. Positif 2 dengan positif 7 sama nilai dia. Positif tu sama nilai dengan nombor saja. Okey? Kalau positif 2 sama dengan juga dengan 2. Positif 7 sama juga nilai dengan 7. Okey? Dapat? Yang ni akak kena tutup ni. Sekarang awak confused. 3 tambah 7 ke kak? Bila masa 3 tambah 7 7? Bukan. Positif 7. So, masuk sekolah menengah, bahagian positif ni kita tulis tak? No need. Yes. Kita just tulis nombor 7 je. Senang? Okay, good. Okay, now kita nak sambung the next one. Okay, hari ni sesi sharing kita tak lama. Simple-simple je kita nak tengok. Okay? So, kita ada positif jumpa positif. Okay? Seterusnya, kita jumpa positif dan juga negatif. Okay, ni tadi exercise. Negatif, so akan dapat 3. Okay, next question. Akak nak buat apa? Akak nak positif, 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 negatif. Okay, seterusnya akak nak negatif 2 tolak 5. Akak, jawapan dia 3. Ya ke kau macam tu? Kenapa kak? Sebab 5 tolak 2, 3 kak. Betul tak? Jawapan dia tidak. Okay, untuk selesaikan soalan ni, kita kena tahu apa dulu. Benda ni lah konsep awak sekolah menengah. Siapa yang belajar? So, kita ada berkenaan dengan tanda. Kita ada positif jumpa positif. Lagi? Negatif jumpa negatif. Lagi? Kita ada positif jumpa negatif. Lagi satu? Negatif jumpa positif. Okay, bila tandanya sama, dia akan jadi apa? Tanda sama kategori yang mana? Rupa dia sama. Sini tambah, sini pun tambah. Sini tolak, sini pun tolak. Dapat? So, ini adalah tanda sama. Okay, this one. Apa yang jadi? Kak. 1 tambah 1 tolak, kak. Sama tak tambah dengan tolak? Tak sama. Ini adalah tanda beza. Tanda dia tak sama. Dia berbeza. Okay? So, bila tanda sama, kita kena buat apa? Bila tanda yang sama, kita punya penyelesaian adalah operasi tambah. Kalau tanda beza pula, operasi tolak. So, inilah operasi awak. Kalau tanda sama jadi tambah, tanda beza jadi tolak. Okey? Boleh? Dapat? Sama-sama kita. Tanda sama jadi tambah, tanda beza jadi tolak. Okay, good. Okay. Nampak tak? Kita semangat hari ni mengajar. Sebab kat lupa nak tengok siapa dekat bahagian komen. Astaghfirullah. Bukan. Tak. Kita tak buat konsert hari ni. Okay, so yes. Topik kita hari ni adalah integer. So, hi yang dah masuk tu. Baru nak greet kan? Dah start Maybe tadi mau greet. Okay, hi you all. Say hi. Okay, so guys, sebelum aku nak masuk proceed lebih-lebih, ini kita tengok ini je. Intro je dulu, okay? So, bantu akak untuk share lagi pada kawan-kawan awak. Jadi, bila awak nak masuk pada bab-bab yang lain di sekolah menengah ni, dah senang. Kenapa? Sebab inilah basic dia. Basic ni apa kak? Dia umpama macam awak belajar darjah 1 tambah tolak. Inilah dia. Tapi kalau darjah 1 kita panggil nombor bulat. Ini kita panggil integer. Nama je tukar. Benda sama. Dan ada plus lah sikit. Itu. Okay. So, hi Kak Zack. Hi Dave. Siapa lagi tu? Welcome to the class. Yes, terima kasih. Nampak tim akak dah bantu. Terima kasih. Tanda sama jadi tambah, tanda beza jadi tolak. Good. Pandai awak. Okay, so boleh tolong sharekan lagi pada kawan-kawan awak. So kita akan dapat benda yang sama. So hari ni biarkan korang sampai expert naik muntah dah jumpa benda ni. Rasa macam ala kak saya dah tahu sangat jawapan. So kita try tu je. Okay? So sambung. Tanda sama jadi tambah, tanda beza jadi tolak. Okay, next. Kita tengok tanda kita ni. Tanda kita ni sama ke tak sama? Okay, dia ada negatif dan negatif. Sama tak? Okay. Okay, cuba tulis kat bahagian komen. Kak lupa nak gunakan komen tu. Search komenkan dengan pada kak. Negatif dan negatif. So, dia sama ke tak sama? Dia kategori mana? Tanda sama ke tanda beza? So, awak tengok rupa dia. Rupa dia sama ke tak sama? So, rupanya sama. Dua-dua kan tolak. Ini tolak. Ini pun tolak.
Maksudnya dia adalah tanda sama. Kalau tanda sama, operasi kita apa? Operasi kita tambah. Okey? Bila tandanya sama, operasi kita tambah. So, ini dan ini kita kena tambah. Boleh? Dapat? It's okay. Kita buat slow-slow. Okay, 2 tambah 5. Abaikan tanda. Tak nampak tanda, tulis nombor je. 2 tambah 5. Dapat berapa? Yes. 2 tambah 5 dapat 7. Okay, now. Tadi untuk operasi. Untuk penyelesaian pula. Okay, apa penyelesaian kita? Tanda. Kita kena ikut. Alamak, dah tak nampak lah. Tak nampak lah. Akak syok sendiri tulis. Tak nampak dekat belah sana. Okey, itu makin tak nampak kak. Okey, sekejap Okey, now. Nampak tak? Okey. So, tanda sama dan juga tanda beza. Bila mana tanda dia sama ataupun tanda beza, kita tengok operasi dia apa. Tanda sama, operasi tambah. Tanda beza, operasi tolak. Good. So, tanda pula. Tanda kita nak tengok apa? Ikut paling besar. Kita nak tengok ikut yang paling besar. Siapa paling berkuasa dekat sini? Okay, 2 dengan 5. Nombor mana lagi besar? Siapa lagi besar? Cepat. Ada satu pun jawab kan? Okay, 2 dengan 5. Siapa lagi besar? Yes. Jawapannya adalah nombor 5. Good. So, hi. Aisyah Kazih. Siapa yang join tu? Kalisha ke Khalif tu? Hi. Welcome. Okay, so boleh sharekan pada kawan-kawan awak juga. So, biar kawan-kawan awak pun dapat. Okay. So, untuk topik hari ni, adik-adik sekarang 6 nak belajar pun boleh. Tak ada masalah. Korang masuk form 1 dah senang nanti. Akak saya dah boleh jawab soalan kakak saya. Confirm korang akan dapat benda tu banyak. Okay. So, sambung. 2 tambah 5 dapat 7. Then, next step kita apa? Ikut paling besar. Siapa paling besar? 2 ke 5? 5. So, apa tanda nombor 5 ni? Tandanya adalah negatif. Maka, negatif 7. Boleh? Dapat? Okay. So, sebelum kamu move on balik, kita buat exercise lah. Okay, exercise. Okay, contoh. Akak ada negatif 6 tolak 4. So, kita kena buat apa dulu? Tengok tanda. Negatif jumpa negatif. Tandanya apa? Sama ke tak sama? Tanda sama. Sebab negatif jumpa negatif. Tandanya serupa kan? Ada korang kata negatif dengan positif sama. Tadi kan? So, tolak dengan tolak. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Tambahkan je. So, 6 tambah 4 akan dapat 10. Seterusnya kita nak buat apa? Tanda ikut paling besar. Siapa lagi besar? 6 ke 4? 6. Good. So, tanda dia negatif. Maka, negatif 10. Dapat? Dapat? Saya komen sikit. Dapat ke tak dapat tu? Okay, nampak tak nota akak? Mari kita ketepikan lagi. Okay. Salah ke tepi tu? Macam ni. Baru nampak. Okay, dah. Settle. Negatif 6 tolak 4 akan dapat negatif 10. Okay, next. Latihan lagi. Okay. Negatif 5 tolak 5. Negatif 5 tolak 5. Kak, tanda dia sama ke tak sama ni? Kak, tanda dia? Wow. Yes, tu Kalisha ke Khalif tu? Tahniah. Pandai awak. Good job. Kedua-dua jawab ni. Hebatlah awak. Okay, negatif jumpa negatif. Kita kena ambil tanda apa? Negatif jumpa negatif. Negatif dengan negatif. Dia adalah kategori apa? Tanda sama. So, operasi kita apa? Tambah. Tanda sama, kita tambah. Tanda sama, kita tambah. Okay, tanda sama, kita tambah. Tanda sama, kita tambah. Tanda sama, kita tambah. 5 tambah 5? 10. Yes, pandai. Seterusnya, ikut tanda yang mana lagi besar. Kak, sama kak? Kita tengok tanda. Tanda ni sama tak? Sama juga. Perlu pilih ke? Tak payah. Negatif. Okey? Bila nombornya sama, tandanya pun sama, tak payah pilih. Terus salin. Negatif. Okey?
Wah. Tahniah, tak sempat akan nak share jawapan. Dah bagi jawapan, dah kita 10. Pandai. Okay, kali ni akan pula bagi soalan. Awak pula jawab. Boleh? So, soalan kita senang je. Tak susah pun. Mana akak pernah bagi soalan yang akak bagi soalan senang-senang je. Okay, soalan akak. Negatif 2 tolak 3. Okay. So, akak bagi awak 10 saat untuk try. Negatif 2 tolak 3. Nanti akak share kan? 10. Biarlah Kak hilang pada radar kejap. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Akak tengok. Aisyah Kazi dah jawab. Siapa tu? Kalisha ke Khalif? Akak masih tak tahu siapa. So, dah jawab dah. Jawapan awak berapa? Negatif 5. Wow. Kita cek. Betul ke tak betul? So, first kita kena buat apa? Tengok tanda. Tanda dia sama ke tak sama? Tanda sama, kita tambah. Okay, tanda sama, kita tambah. Tanda sama, kita tambah. So, 2 tambah 3, 5. Yes. Okay, next. Tengok tanda yang paling besar. Siapa lagi besar? Nombor 3. Tanda ni apa? Negatif. Maka, negatif 5. Tahniah, pandai. Hebatnya awak. Good job. Pandai, good. Okay, now. Dah pandai, kita boleh masuk next. Betul tak? Okay, kita masuk next. Okay. So, the next one. Kalau tadi tandanya sama. Negatif 5, negatif 3. Betul tak? Sekarang, kita nak masuk next level. Di mana kita ada negatif 10 tambah 7. Negatif 10 tambah 7 dapat apa? Benda pertama kena buat apa dulu? Tanda. Tanda sama ke beza ni? Tanda beza. Tanda beza buat apa? Tanda beza kita tolak. Sekali lagi. Tanda beza kita tolak. Tanda beza kita tolak. So, berapa nombor yang ditolakkan? 10 tolak 7. So, dapat berapa? Yes, 10 tolak 7 dapat 3. Good, pandai. So, next. 10 tolak 7 dapat 3. Next. Tanda ikut paling besar. Siapa paling besar dekat sini? Mari kita zoom muka sekejap. Siapa paling besar kat sini? 10 ke 7? Kita bisik sikit. 10 ke 7 awak lagi besar? Cuba bagi tahu. 10 ke 7 lagi besar? So, 10 ke 7? So, yang paling besar adalah 10. So, tanda dia negatif. Yes, pandai. Negatif 3. Siapa ni? Ya Allah, kenapa pandai sangat ni? Kita baru nak answer plan, awak dah siap jawab. Negatif 3. Pandai. Good. So, dapat pandailah. Okay, seterusnya. Latihan. Dah faham kena latihan. So, kita buat latihan. So, apa soalan yang kita nak bagi? Soalan apa kena bagi Ya Allah, ni lapak paling payah sekali. Soalan apa nak bagi? Sebab ni pandai sangat ni. Kejap, soalan apa kena bagi ni? Okay, kalau awak dapat jawapan, boleh share pada jawapan kat situ. Kalau jawapan awak betul, pergi minta hadiah dengan parents Aku tak bagi hadiah. Awak pergi minta dengan ibu ayah awak tau. Okay, so soalannya ialah apa kena bagi ni? Negatif 20 tambah 10. Easy. Negatif 20 tambah 10 dapat berapa? Soalan senang sangat. Kita mesti kena mula dengan yang senang. Sebabnya kita nak tengok basic hari ni. Memang betul-betul basic kita nak tengok. Hai Kak Syahira. Hai. Welcome. So, boleh share dengan pendengar kawan juga. So, hari ni kita nak tengok yang basic je dulu. Kenapa? Sebab awak nampak kan benda ni senang kan? Senang kan? Tapi sedih nak cerita. Tapi akak cerita jugalah.
tak tahu juga jawab. So yang senang ni awak kena mahirkan dulu. Kenapa? Kalau sekolah rendah kita ada tambah dengan tolak 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Dekat sekolah rendah itu, sekolah menengah kita ada this one, integer. Inilah basic awak. Itulah yang kita kena kukuhkan. Okey? Dapat? Yes. Dengar Kak Bebel pula sekejap kan? Wah. Kenapa hebat sangat ni? Good job. Pandai. Negatif 10. Good. So, kita ulang Tanda beza kita tolak. Tanda beza kita tolak. Silap tunjuk. Tanda beza kita tolak. So, 20 tolak 10, 10. Now, nak ikut tanda siapa? Siapa lagi besar? 20 ke 10? 20. Maka, negatif 10. Dapat? Dapat. Okay, good. So, korang ni dah expert dah ni. Okay, jap. Akak boleh bagi soalan terus. Okay, next question. Negatif 7 tambah 14. Negatif 7 tambah 14. So, kali ni akak bagi 5 saat je. Saat dah expert kan? Kita buat sekejap je. 5 4 3 2 1. Time's out. So, jawab. Tanda beza. Tak salah tunjuk. Bawah. Tanda beza kita tolak. Boleh ke 7 tolak 14? Jangan. Nombor besar tolak nombor kecil. Okay? So, tolak. 14 tolak 7. Dapat berapa? 7. Tanda ikut paling besar. Siapa paling besar? 14. So, jawapan kita apa? Positif 7. Salin. Okay. Perlu ke tulis positif? Tak payah. Positif 7 dengan 7 sama je maksudnya. So, jawapan kita ialah 7. Dapat? Dapat. Akak aja senang sangat. Siapa kata math susah? Senang je. Tambah tolak je. Kan? Okay. Kali ni akak nak tanya dulu. Boleh tak bantuan? Akak nak tanya dulu. Korang boleh share gambar ke dekat bahagian komen? Kita tak tahu dia tanya tu tak? Okay, boleh share gambar ke kat komen? Ceterai. Ada ke? Boleh share gambar ke kat komen? Sebab kalau boleh share gambar, akak nak suruh share gambar ni. So, latihan. Okay. Untuk latihan ni, awak nak share dekat dalam komen boleh. Ataupun awak nak salin dan buat dan hantar PM kita orang pun boleh. Nak PM siapa kak? Awak PM lah MSKJDT. Siapa-siapa pun boleh. Nak PM MSK Lakin, MSKJB, boleh, dipersilakan. Tu kita ada MSKJB kat situ. Okay, sambung. Latihan. Soalan pertama, iji-iji je kita bagi. Negatif 5 tambah 7. Seterusnya, nombor 2. Soalan apa kita bagi Negatif 2 tolak 4. Nombor 3. Positif 3 tambah 2. 4. 14 positif tolak 7. Easy je soalan kita. Easy je. So, boleh snap je dulu gambar awak kat sini. Boleh snap dulu. Cekik. Snap dulu. Nanti boleh hantar gambar latihan ni pada akak. Akak kat sini pun ada homework ke? Live pun ada homework. Jarang-jarang berlaku kan? Tapi berlakulah kat sini. Live kita ada homework. Okay. Dapat? Cepat. Akak nak masuk next ni. Akak nak masuk sikit je. Intro je dulu. Okay. Dah. Dapat? Okay, good. So, inilah kita punya topik integer untuk hari ni. Akak nak habiskan sampai sini je. Akak tak nak sambung lagi dah. Boleh tak? Suka hati kan? Memang akak stop pun. Okay. So, untuk hari ni akak nak share sampai sini je dulu. Kenapa akak kena share sampai sini? Biar korang boleh hadam. Terus dapat jawapan. Yes! Akak nampak kat sini ada yang bagi jawapan terus. Fuh!
Alah, kita baru nak bagi homework. Tiba-tiba ada orang bagi jawapan untuk homework. Terpaksa dah jawab kat sini kan. Okay, kita tengok. Pertama, betul tak jawapan saya Kak Aina? Okay, Kak Aina check. Kak Aina check. Oh, sama tak macam 3 dengan 2? Okay, ada soalan. Okay, sebelum Kak jawab kejap Kak share jawab soalan tu dulu Tambah 3 dengan tambah 2 sama tak dengan 3 tambah 2? Okay, ada soalan tu. Punya apa tu? Okay, ada soalan ni kat sini. Okay, jawapannya adalah sama ke tak sama? Tambah 3 tambah 2 sama tak dengan 3 tambah 2? Jawapannya dia adalah sama. Ini pun adalah tambah. Okey, ingat daripada tadi akan buat latihan macam mana? Kalau kita ada positif 3, tak perlu tulis positif 3. Awak just tulis 3 sahaja. Dapat? Positif 4, awak just perlu tulis 4 sahaja. Betul tak? Akan cakap macam tu tadi. So, kita reverse balik. Sama juga. Kalau kita ada 4, maksudnya dia adalah apa? Positif 4. Dapat? Kalau kita ada 3, maksudnya apa? Dia adalah positif 3. So, sama ke tak sama? Jawapannya sama. Good. Okay. Sabarlah kita share ni dulu. Aduh, tengok. Ada orang tak sabar nak cek jawapan. Tak apa, kita cek. Okay. Ada orang quiz. Betul ke tak betul jawapan tu? Okay. So, kita nak jawab kena berstep. Betul tak? Okay, kita jawab satu Okay, yang pertama. Nota tambahan. Okay, yang pertama. Negatif 5 tambah 7 dapat apa? Tengok tanda. Tanda sama tak sama? Tanda beza. So, kalau beza operasi apa? Beza operasi tolak. So, 7 tolak 5. So, dapat berapa? 2. Seterusnya, tanda nak ikut siapa ni? Negatif ke positif? Tanda nak ikut positif ke negatif? Tanda ikut positif. Jawapannya positif 2. Perlukah tulis positif? No. Sama dengan 2 sahaja. Tak payah tulis. So, soalan nombor 1. Yes! Pandai Kak Syairah. Betul! Siapa yang jawab tu? Akak pun tak tahu. Akak main dengan baca je kat situ. Okay, pandai Syairah. Good! Saya cuba try test IQ. Wow. Pandai Syairah. Good! Seterusnya, negatif 2 tolak 4. So, dapat apa pula ni? Tanda sama ke tak sama? Negatif. Tanda sama. Operasi tambah. Good. So 2 tambah 4 tambah. 2 tambah 4 akan dapat? Good. 6. Next. Tanda ikut yang paling besar. Siapa lagi besar? 2 ke 4? 4. So negatif. So betul tak? Negatif 6. Ush. Setakat ni dua-dua betul. Congratulations. Tahniah. Seterusnya, tambah jumpa tambah. So, tambah jumpa tambah. Operasi tambah sebab tanda sama. Tanda sama, kita tambah. Tanda sama, kita tambah. 3 tambah 2? 5. Tanda ikut yang paling besar. Siapa yang besar? 3. Tanda dia apa? Tambah. Perlu tulis tak? Tak perlu. Tulis 5 sahaja. Sama nilai ya adik-adik. Tulis 5 je jawapan awak. Last sekali. Okay, sampai situ dah betul. Last sekali. Kenapa panas sangat ni? Okay. Positif 14 tolak 7. Tambah 14 tolak 7. Kita tukar kan? Okay, dapat apa? So, tanda sama ke beza? Tanda beza. Operasi tolak. So, tolakkan 14 tolak 7. So, dapat apa? Yes, 7. Tanda ikut yang paling besar. Siapa lagi besar kat sini? Positif ke negatif? 14 ke 7? Yang mana nak ambil? Yang paling besar nombor 14. Maka positif. Perlu tulis ke positif? No need to. 7 sahaja. Okay, dapat? Mana jawapan tadi?